Sudah 2 tahun memeluk Islam, pelakon Angeline Tan melahirkan rasa syukur kerana dikelilingi individu yang positif sekaligus mengukuhkan lagi semangatnya untuk menjadi seorang muslimah sejati. Menerusi laporan Cosmo, Angeline atau nama Islamnya Ardini Angeline Tan berkongsi bahawa salah satu keutamaannya kini adalah menjaga solat 5 waktu tanpa gagal. Sebelum kita lanjutkan dengan kisah inspirasi ini, jom subscribe drama tu. Mula-mula dulu memang susah sebab tak biasa. Tapi sekarang dah biasa. Macam sekarang saya berada di sini, nanti balik rumah dan kalau tak mampu, saya akan jamakkan. InsyaAllah, sampai ke hari ini saya tak pernah tinggal solat sebab saya tak nak sia-siakan satu permulaan yang bagus. Ujarnya yang kini menetap di Kelantan. Pelakon yang popular menerusi sitcom Pi Mai Tang Tu itu turut menjelaskan bahawa kekuatan hati yang dimilikinya adalah anugerah, membolehkannya untuk terus meletakkan solat sebagai keutamaan dalam kehidupan. Saya kena betul-betul nekat ikut peraturan dan segala bimbingan. Saya dah tanamkan dalam hati, andai sekali tinggalkan solat, akan ada yang kedua dan berikutnya. Kalau kita tak pernah, disiplin itu memang sudah ada dan kita akan fikir solat itu ibarat homework yang perlu disiapkan. Katanya ketika ditemui selepas sidang media drama bersiri Hotlink, Geng Bijak Berbajet.